Penerapan redenominasi atau penyederhanaan nominal rupiah kembali bergulir, kali ini oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa melalui Peraturan Menteri Keuangan, PMK nomor 70 tahun 2025. Purbaya menargetkan, kerangka regulasi redenominasi melalui rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah kelar pada tahun 2026 sampai tahun 2027. Hal ini pun membuat media Malaysia heboh. Tak hanya itu, warga Malaysia juga dikejutkan dengan keindahan kota Jakarta. Dia mengira Indonesia miskin, ternyata aslinya indah seperti Eropa. Warga Malaysia pun mengungkapkan, Malaysia pun miskin, cuma selalu ditutupi media. Mari kita simak juga kericuhan DPR Malaysia. Ribut karena merasa Kuala Lumpur bermasalah. Mari kita simak video lengkapnya. Kerajaan Indonesia mula merangka rau undang-undang RUU mengenai denominasi semula rupiah yang dijangka siap pada 2027. RUU itu disenaraikan antara program strategik Kementerian Kewangan untuk tempoh 2025 hingga 2029 di bawah Peraturan Menteri Kewangan nombor 70 tahun 2025. Dalam pada itu, RUU mengenai perubahan kadar rupiah atau redenominasi mencadangkan penghapusan 3 sifar daripada denominasi rupiah tanpa mengubah kuasa beli, bertujuan meningkatkan kecekapan dan memudahkan transaksi kewangan. Sebagai contoh, RM1,000 akan menjadi RM1 selepas denominasi semula, tetapi nilai barangan atau kuasa beli akan kekal tidak berubah. Peraturan itu menyatakan denominasi semula bertujuan untuk meningkatkan kecekapan ekonomi dengan berkukuh daya saing dan mengekalkan momentum pertumbuhan. Pada 2023, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dilaporkan berkata, Bank Pusat bersedia untuk menyokong dasar berkenaan walaupun pelaksanaannya mesti berhati-hati dan mempertimbangkan kestabilan ekonomi dan politik. Semenanjung tidak semaju yang kalian fikirkan. Yang maju tu hanya Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Negeri-negeri lain di Semenanjung pun banyak masalah pengangkutan, pengangguran dan kemiskinan. Meskipun Kuala Lumpur dilihat maju, tetapi jalan rayanya sangat teruk. Yang susah datang minta bantuan tu pun ramai orang Melayu. Kenapa payah sangat nak bantu? Sesama kaum tak nak bantu. Kalau individu tu yang datang minta bantuan, kalau dia cukup syarat, bagi sajalah. Apa yang kau sibuk nak persoalkan lagi? Kalau dia datang tak cukup syarat, tak cukup dokumen ke apa, cakap dah elok, tak payah kau nak beri dia. Jabatan Kebajikan Masyarakat tu ialah agensi untuk membantu orang susah tau. Itu memang kerja kau. Kau suka ke tidak tengok orang susah ke OKU ke, tu memang kerja kau. Kau kena hadap mereka setiap hari. Kalau di kawasan call, suruh datang ni, saya nak pergi ziarah satu rumah orang susah ni. Oh, kau pegawai JKM datang kalau boleh 2-3 orang sekaligus. Dan on the spot depan YB nak bantu orang yang susah. Aku duk berhati je benda ni daripada dulu. Depan YB sikit punya baik, semua terpaling buat kerja. Menyampah semua aku. Tak semua macam tu. Ramai JKM yang bagus, saya akui benda tu. Tetapi ramai juga yang tak bagus. Dan ingat, aduan rakyat ni kita kena dengar. Sebab mereka ni orang susah. Orang susah selalunya disadvantage tau. Sebab mereka tak dilayan dengan baik. Sebab orang susah, siapa yang layan dengan baik? Jadi, sebab tu kita kena berpihak pada orang yang susah ni. Dan saya minta JKM kalau boleh berubah lah. Ada 75 tingkat dan setinggi 385 meter. Bangunan ni baru dia tahu dirasmikan tahun 2023 dulu. Yang tu ada 64 tingkat saja dan setinggi 304 meter. Konsep dia lebih kurang macam menara berkembang Petronas lah. Cuma tak ada jabatan je. Betul, dia pun nampak cantik je kan, nampak moden. Kalau korang duduk dekat area Tamrin ni, korang boleh ke sana jalan kaki je. Rakyat Indonesia sering tertipu dengan gambaran Malaysia. Mereka anggap Malaysia negara maju. Namun pada hakikatnya yang maju tu hanya KL, Selangor dan Pulau Pinang. Pergilah ke negeri lain, anda pasti akan terkejut melihat realitinya sehingga ke tahap ada negerinya air nak mandi pun tak ada. Bahkan ketidakseimbangan pembangunan negeri-negeri di Malaysia ni pun sangat ketara. Oh ya, sebelum tu aku tak kisah kalau orang Malaysia nak kata aku cuba memburukkan negara sendiri. Sebab ini adalah fakta sebenar pasal negara kita. Tak perlu nak bohong pada dunia. Okey, kita sambung. Orang Indonesia anggap orang Melayu kaya raya. Tak betul. Yang kaya raya tu kaum Cina. Melayu ramai yang susah. Yang kaya raya tu sikit je. Rakyat Indonesia anggap orang Malaysia semua fasih cakap Inggeris kan. Padahal yang tahu cakap Inggeris tu hanya di bandar saja. Kebanyakannya tak tahu langsung bahasa Inggeris, terutamanya orang Melayu.
Rakyat Indonesia anggap pengangkutan Malaysia ni moden. Ada LRT, monorail bagan, tapi itu semua di KL Selangor saja. Dah pernah tengok jalan di negeri Sabah Sarawak? Kecil kau nanti. Rakyat Malaysia yang tonton video ni pasti marah kan? Tapi marah macam mana pun, jauh di lubuk hati anda akur ke semua poin yang saya kemukakan ini kan? PS darah karakannya. Pergi ke Sabah. Sabah nak jadikan mangsa. Berlaku jenayah yang memalukan dan mengerikan. Pergi Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur pergi ke Sabah, berpatah balik menuju Kelantan. Jangan berlumpur tersungkur rebah, lebih baik letak jawatan. Sekian. Kenapa perlu Marang mengeluarkan perkataan bahawa Kuala Lumpur adalah tempat yang bermasalah kerana ada DAP dan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan? Memang betul lah. Janganlah koyak DAP. Kamu yang menteri jawab, bukan kami yang menteri jawab. Ada DAP pemerintah yang jadi masalah. Dulu tak apa pun. Ini standard PAS. Kalau saya sebut Kedah Kelantan ada masalah kerana PAS, boleh tak? Kalau Ini standard DAP dah. Sebutlah. Main politik apa Ini standard DAP. Bahas baik-baik. Jangan tuduhan. Pemangkal tak ada masalah. Speaker. Kalau Kuala Lumpur ada masalah, kenapa Kelantan? Berhenti semua. Duduk semua. Siapa ada masalah? Tutup. Semua tutup. Speaker, kalau saya kata PAS adalah parti ajaran sesat. Duduk. Boleh duduk. Bawalah hujah. Kenapa sesat? Bawalah hujah apa sesat? Bawa hujah. Apa dia sesat? Minta duduk semua. Minta duduk semua. Mana boleh? Minta duduk semua. Tarik balik. Okey, minta duduk dulu. DAP memang kau hajar. Kalau berani Minta duduk semua dulu. apa ni cakap pasal Mana boleh pas sesat sebagainya ni. Tarik balik. Memang kau hajar ni. Balik. DAP kau hajar. Ni, ini adalah satu perbuatan biar. Anti-Islam. Diam. Sebut cakap Islam. Saya tak marah dari Islam. Cukuplah, besut. Okey. Baik, dengar sekarang. Jelas. Budak-budak sekolah ada depan. Saya dengar dari chamber, maki, guna perkataan tak elok, semua tak elok. Tapi kita nak negara ini maju, pemimpin mesti maju. Tak boleh macam ni. Due respect to senior leaders. Both side pernah jadi kerajaan. Both side. So saya please. Sampai di sini video hiburan dari tetangga kita Malaysia. Semoga Anda semua terhibur. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info terbaru. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.